Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah tuan-tuan. Bertemu lagi kita di Ungas Pam Tuan Channel. Okeylah, saya nak kutip telur itik. Dah beberapa hari dah tu kutip telur. Hari ni baru ada masa dah kutip. Kita tengok ada berapa biji. Itik ada 11 ekor. Tak tahulah berapa biji telur yang ada untuk apa? 3 hari. Ya. Lagi tak? Oh, lagi. Dia sorok telur dia bawah tayar. Pandai juga dia sorok telur dia. Lagi 3. Okey. Oh, sebiji lagi. Jauh, tak sampai. Okey. Tutup balik pintu rahsia. Okey, kita tengok berapa biji telur yang ada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 biji. 26 biji untuk tempoh 3 hari ya, bolehlah. Okeylah, saya nak tunjuk ayam yang sakit itu lagi. Nak tengok apa perubahan dia. Jom, kita tunggu lah. Jumpa lagi sampai ni. Okeylah, tuan-tuan. Jom, tengok. Memang rezeki saya lah, tuan-tuan. Ayam telur boleh mati lah semua ni. Tak tahu punca dia apa. 5 ekor ayam telur habis mati semua. Yang ni pun dah murid tak sihat. Ayam kampung kacuk. Dia dah mula slow. Yang dah geban ni pun dah mula berjangkit juga ni. Tuk sini lah. Kalau nampak. Tengok. Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar ada bunyi. Kalau tuan-tuan dengar lah. Padahal semalam semua sihat. Saya tak pasti kenapa. Saya rasa memang habis dah ni. Memang akan mati semua ni. Dah kena nak buat apa dah. Redha je lah. Saya tak tahu puncanya apa. Kalau tuan-tuan dengar ada suara dia bernapas tu ada bunyi. Kalau tuan-tuan dengar lah. Saya rasa memang habis semua ni. Dah tak boleh buat apa lah. Terima je lah kenyataan. Mungkin lepas ni saya kena buat reban lain lah. Cadangnya memang ada buat reban kat sini. Cadangnya. Tu yang saya nak bersihkan kawasan ni sikit. Nanti nak buat reban kat sini.
Dengan tiba-tiba ayam-ayam ni diserang penyakit. Tak tahu disebabkan apa. Jadi, sekiranya tuan-tuan ada pengalaman ataupun mengetahui apa masalahnya, boleh kongsi dengan saya. Nanti mungkin akan datang, mungkin saya akan prepare ke ataupun mencegahnya daripada awal. Okeylah, rasanya setakat ni dulu perkongsian saya. Yang mana tahu sebab-sebab apa tu nanti boleh komen. Okey, kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.